Ini macam baru raya. Pandangkan raya RZ member tinggal lagi beberapa hari saja lagi. Tahun sebelum ni Ayi dah pakai dah baju raya warna merah putih, hitam skala. Tapi tahun ni Ayi tak boleh tahan. Sebab Ayi tengok dekat tempat event banyak sangat fighter-fighter airbrush. Ayi pula jenis budak terbakar. So kalau korang tahu dekat Kelang ni dekat mana, korang tengok kawasan ni dekat mana. Okay. Sekarang ni Ayi ada dekat bengkel Abang Wan ataupun tempat air tangan emas. So kalau korang tahu tempat ni, korang tahu dekat mana. Ini markas Abang Wan kita bang. Sihat bang? Sihat. Ni Abang Wan, air tangan emas kita yang buat kita punya projek ni. Nanti kita tengok air punya cover set macam mana jadi dia. Okey bang, abang boleh cerita sikit dekat tempat Abang Wan ni sebenarnya buat apa je bang? Kita buat pada cat je lah, semua pada cat. Airbrush, color standard, restore semua kita buat lah. Kalau airbrush abang, banyak cover set motor apa yang paling abang selalu buat? Paling banyak buat RZ lah. RZ sama paling banyak lah. Sekarang ni bang, RZ member tinggal lagi berapa hari lagi. Saya punya cover set, apa cerita? Dah siap ke belum? Dah siap lah. Dah packing lah. So ini lah bang, Ya. air punya cover set. Kita tengok. Boleh buka. Okay, Alhamdulillah, I punya cover set pun dah siap. Abang, I nak tanya dekat mana kalau orang nak cari abang ataupun nak contact abang? Kontak saya Wan Airbrush. Wan Airbrush. Salam Bukit Kuda Kelang. Ini tahun kita kasih luncur.